Biar belajar baca ya. Ngancol kakak banyak di rumah. Langkahku payah menuju ke destinasi, kerana malam gelap dan bintang hilang kerana menjadikan arahku keliru ke timur atau ke barat. Namun tanpa rasa payah, dia memimpin tanganku melangkah satu persatu dan mencipta jejak impian, menjadikan arahku jelas. Aku harus ke hadapan. Oh, aku kini rindu pada satu nama yang berjasa. Tuhan beri kekuatan untuk mendidikku selamanya. Ku pohon restu kasih-Mu, ampunkanlah guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak kepada semua umat Islam. Saya Abdul Basit bin Zulkifli dan saya mewakili daripada kumpulan Zain ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang pernah mencurahkan segala ilmu kepada saya dan sahabat-sahabat yang lain, dan mendoakan kami semua berjaya dunia dan di akhirat. Assalamualaikum. Zaman saya ni kenalan dia. Oh, nggak tahu di mana namanya. Ini di mana kemain orangnya? Di mana orang ini main? Tempat bermain kan? Di tempat bermain. Coba kita hitung sama-sama. Ini ada berapa abang-abangnya? Kita hitung dua abang-abangnya berapa? Satu. Ini lagi. Empat. Nah, terus ini. Terus 7. Terus berapa? Ini satu lagi? 9. Berarti ada 9 abang-abangnya kan? Kalau kakak-kakaknya berapa coba ya? Coba kita hitung bersama-sama. 8. Oh, udah 8 kakak-kakaknya. Mantapnya. Udah selesai, kita lihat buku ceritanya, nanti kita belajar buku cerita lagi. Gak, Mas?